Waalaikumsalam. Nama saya Dianku Hajah Narida. Saya telah mula mengambil Nutrika actually daripada tahun lepas. Tapi kalau secara konsisten sejak bulan 1 sehingga sampai masa ni. Sejak saya kenapa saya mengambil secara konsisten daripada Januari tu, sejak saya mengidap ada lung infection dengan lung tissue saya koyak. Dan juga selain daripada itu saya ada mengidap carpal tunnel dan juga sakit lutut yang mana dua-dua tu dalam yang doktor asyik nak operate tapi saya menolak. Lepas tu dengan saya tak langsung fokus saya masa mula makan Nutrika secara konsisten tu untuk menyembuhkan paru-paru saya, my lung. But then masa all the way tu selama beberapa bulan tu tak perasan yang lutut saya tak ada sakit. Saya dah boleh naik ke tingkat 2 rumah saya dan carpal tunnel tangan saya pun tak ada kebas-kebas lagi, tak ada enam. Sebab yang mana sebelum ni tangan saya setiap malam tidur kena duduk dekat massage chair dan sebab tak boleh tangan mesti jatuh. Kalau tak akan ada numbness. So dan selain tu juga saya perasan bangun tidur tak ada lagi kebas-kebas tu dan tak ada sakit-sakit, ngilu-ngilu tu pun dah tak ada lagi dah. Tu yang saya perasan. Berapa lama tu ambil? Rasa tak sampai 2 bulan kot. Kalau tu tapi kalau satu je. Tapi kalau untuk saya punya lung tu, saya perasan batuk saya semua hilang. Sebab masa saya mula-mula saya balik umrah. Kisahnya saya balik umrah. Lepas tu suami bawa pergi emergency sebab saya ada masalah macam bagi saya macam agak kritikal sebab saya ada masalah pernafasan masa on the way balik saya daripada Oman hingga ke KLIA. So anak saya pada mula-mula sampai dekat KLIA dia bawa saya pergi klinik di Avicenna. Lepas tu daripada Avicenna pun mensahkan saya ada lung infection, tapi saya takut kena admit. Saya cakap tak apa. Masa tu saya belum makan Nutrika secara konsisten lagi. So sampai ke Brunei suami ajak terus bawa saya pergi emergency. Tu yang doktor pun confirmkan benda yang sama. Tu dia kata memandangkan saya tak nak di-admit juga, saya kata dia akan bagi antibiotik untuk makan selama 5 days. Lepas tu jumpa dia 1 minggu selepas tu. Tapi saya realise third day tu anak saya tegur, dia kata Umi macam dah tak ada lagi dah batuk Umi yang annoying tu. Kalau setiap kali saya batuk saya terpaksa tekan dada saya sebelah kanan macam orang sakit jantung. So lepas tu batuk pun tak boleh all out dah. Saya kena batuk perlahan-lahan untuk mengelakkan daripada sakit. So selepas 3 hari tu saya realise pun dah tak ada. Saya sengaja batukkan lagi memang tak ada. So masa review jumpa doktor selepas on the 7th day, doktor x-ray lagi sekali. So dia bandingkan x-ray saya yang mula-mula masa saya seminggu yang lalu. Dia kata, the first word keluar daripada mulut dia cakap miracle. So saya tanya doktor kenapa, dia kata selalunya kalau sesiapa pesakit yang ada lung infection, no matter how dia makan antibiotik ke, memang akan ada sedikit dot here and there, meaning that sisa-sisa daripada jangkitan berkuman. Tapi yang ni dia cakap tak, langsung tak ada. And saya punya tisu yang koyak tu pun memang macam tak ada happen. Alhamdulillah. Alhamdulillah.